Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bertemu lagi kita di channel Encik Nelayan. Kali ni saya nak kongsikan dengan tuan-tuan pokok blackthorn bunga sedang kembang pada musim hujan. Okey, sekarang ni bulan 10 pertengahan bulan 10. Bulan Oktober dah nak masuk musim tengkujuh. Bunga durian baru nak kembang. Ini adalah fasa yang kedua pada tahun 2025. Okey. Tapi untuk pokok ni dia ada 3 peringkat. Yang sedang besar macam ni. Macam ni. Sedang besar-besar macam tu. Okey, banyak lagi kat atas-atas tu banyak. Okey, dia ada yang baru kembang macam tu pun ada. Ni yang baru keluar putus-putus mancih tu. Macam tu. Okey. Masa ni lah kita nak jaga, kita sembur dengan ni. Nak bagi dia kuat, kita support dengan Carboron. Okey . Okey, untuk satu pokok ni insya-Allah untuk yang terik yang besar ni InsyaAllah ada dalam 50 biji yang lekat. Sebab belah-belah atas tu termasuk yang akan gugur-gugur nanti, saya target dalam 50 biji saja yang saiz macam ni. Untuk yang besar-besar tu yang peringkat tu saya insyaAllah lah kalau dia ada rezeki dalam 50 biji. Dan yang musim yang ini insyaAllah juga kalau ada rezeki dalam 50 biji lagi. Tapi ini banyak ni. Banyak ranting lah keluar bunga. Banyak dahan keluar bunga. Sampai ke atas-atas tu. Okey, jangan lupa support baja Carboron. Sama juga dengan video yang sebelum ni. Macam mana saya bagi buah tu berbuah lebat. Dia ada banyak peringkat. Okey, kita jangan kerikut baja. Beli je baja. Pakai baja 12, 17. Boleh pakai baja Novatec tapi jangan terlampau banyak. Untuk pokok usia 7 tahun, boleh tabur lebih kurang dalam 1 kilo sahaja. Jangan sampai 3 kilo. Menderita pokok nanti. Poket pun menderita. Baja tu mahal. Baja tu memang agak padu. Memang berkualiti. Guna 1 kilo dah cukup. Pokok tua 1,5 kilo ke 2 kilo saja kalau pokok yang usia 40 tahun. Kalau baja-baja lain tu, baja lokal tu, bolehlah sampai 3 kilo, 4 kilo. Okey. InsyaAllah. Alhamdulillah.